Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, telah melancarkan satu operasi ketenteraan baharu sebagai tindak balas terhadap perang genosid yang berterusan oleh entiti penjajah, Israel, di Semenanjung Gaza yang dikepung. Dalam satu kenyataan pada malam Isnin, YAF menyatakan bahawa mereka telah melaksanakan operasi ketenteraan yang menyasarkan lapangan terbang Ben Gurion di kawasan yang diduduki Yafa menggunakan peluru berpandu balistik, Zulfikar. Operasi ini berjaya mencapai matlamatnya, dengan izin Allah, memaksa 4 juta Zionis melarikan diri ke tempat perlindungan dan menghentikan trafik udara di lapangan terbang, tambah kenyataan itu. YAF menyatakan bahawa mereka memantau dengan teliti perkembangan di Gaza, berdiri dengan penuh hormat dan penghargaan terhadap pengorbanan rakyatnya yang teguh. Mereka menyampaikan salam ketenteraan Jihad Arab dan Islam kepada Brij Al-Qassam dan Brij Al-Quds, serta kepada semua mujahidin heroik dalam semua faksi yang mempertahankan negara apabila yang lain telah meninggalkan mereka, kata kenyataan itu. Kenyataan itu menambah bahawa YAF akan meneruskan operasi anti-Zionis mereka sehingga pencerobohan terhadap Gaza dihentikan dan kepungannya ditarik balik. YAF melaksanakan operasi hampir setiap hari terhadap Israel, menyerang sasaran jauh di dalam wilayah Palestin yang diduduki. Beberapa jam sebelum itu, pasukan penjajah, Israel, IOF, menyatakan bahawa satu peluru berpandu balistik dari Yaman telah mencetuskan siren di seluruh wilayah yang diduduki Israel. IOF mengumumkan dalam satu kenyataan bahawa siren serangan udara telah diaktifkan di bahagian tengah, kawasan Al-Quds, beberapa penempatan haram tebing barat, serta beberapa kawasan di sektor selatan tanah yang diduduki pada petang Isnin. IOF mendakwa bahawa sistem peluru berpandu anti-udara mereka telah memintas peluru berpandu tersebut. YAF telah mengisytiharkan bahawa mereka tidak akan menghentikan serangan mereka melainkan Israel menghentikan serangan darat dan udara mereka di Gaza.